Nah, nampak? Oh, QU ni. Dulu pernah ada orang tanya, komplain, tak ada kau tompek-tompek parking untuk orang kelainan upaya, makcik-makcik tua yang tak mampu nak berjalan jauh, lepas tu nak akses ke kawasan kerajaan. Ada sebenarnya, ada. Tapi tu lah kat ujung tu. Jauh weh. Jauh. Tempat untuk parking orang kelainan upaya, bangunan ni dia orang buat kat ujung tu. Memang jauh. Jadi dia nak tolak sampai ke orang datang. Jauh. Jadi saya ambil inisiatif untuk kita buat dekat sini. Kita buat tapak dua ni, kita ambil dua lot parking ni, kita letak tempat orang kelainan upaya. Tapi bukan kelainan upaya je, kalau makcik-makcik ke, yang dah sakit lutut, yang kursi roda, yang tak mampu nak jalan jauh, nak bergerak jauh, nak ke kawasan kedai makan tu, bolehlah parking kat sini kan. Tepi ni pun boleh parking. Tapi kita ambil dua tempat lah, takkan saya nak letak sini satu, sana satu. Banyak sangat nak letak, nanti kan tak ada lah orang yang boleh parking kan. Jadi kita parking macam tu. Boleh kan? Itu untuk kemudahan pelanggan-pelanggan kedai harta yang kelainan upaya dengan yang makcik-makcik yang berumur sikit ataupun yang tak terdaya lah nak jalan jauh. Lepas tu kita ada juga akses pintu tepi tau. Boleh masuk melalui tepi tu. Tapi ingat, dah masuk kat situ, mention kita punya staff yang korang dah masuk. Sebab sebelah sana, belah tepi tu, takut staff kita tak perasan. Jadi panggil diorang. Nanti insyaAllah diorang akan layan korang dengan mesra. Kami untuk video seterusnya. Kalau kau rindu mak kau ingat kedai harta, okey? Ciao! Restoran Harta di Bahau. Restoran Harta di Bahau.